Indra Mahkota Utama, pusatnya ilmu, penyuluh hidup generasi baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam transformasi pendidikan faham. Anda bersama dengan saya, Nur Khairina Nadaha binti Muhammad Fuad, dalam podcast Space SK Indra Mahkota Utama. Pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk kepentingan pusat sumber sekolah pada masa kini. Bersama saya, tetamu istimewa yang merupakan penggerak utama dalam kecemerlangan skimu, iaitu Puan Norzaibah Sima binti Badarudin, Guru Besar SK Indra Mahkota Utama. Selamat datang Puan ke podcast siri pertama hari ini. Terima kasih. Tak kenal maka tak cinta. Jadi boleh Puan kenalkan serba sedikit mengenai diri Puan kepada penonton podcast kita pada hari ini. Silakan Puan. Terima kasih kepada adik moderator kita, adik Nur Khairina. Okey, saya Puan Norzaibah Sima binti Badarudin, Guru Besar SK Indra Mahkota Utama. Saya telah berkhidmat di SK Indra Mahkota Utama hampir 6 tahun. Ini merupakan tahun ke-6 saya berada di SK Indra Mahkota Utama. Saya telah berkhidmat selama 28 tahun dalam bidang pendidikan dan menjadi guru besar lebih kurang 9 tahun. Terima kasih Puan. Baiklah Puan, kita pergi kepada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu kepentingan pusat sumber sekolah pada masa kini. Pada pandangan Puan, apakah peranan utama pusat sumber sekolah dalam dunia pendidikan hari ini? Okey, pada pandangan saya sebagai guru besar, pusat sumber sekolah merupakan peranan nadi ilmu dan pusat pembelajaran kendiri kepada murid. Pusat sumber bukan sekadar tempat untuk meminjam buku, tetapi menjadi ruang menyokong perkembangan murid dalam perkembangan literasi murid. Jadi pada pendapat saya, pusat sumber sekolah dapat melahirkan pemikiran yang kreatif di kalangan murid jika murid sentiasa datang ke pusat sumber untuk mengakses berbagai maklumat di pusat sumber sekolah. Terima kasih Puan. Bagi Puan, bagaimana pusat sumber boleh membantu murid yang lemah dalam pembelajaran? Okey, bagi pendapat saya, pusat sumber boleh menjadi ruang sokongan kepada murid kita yang lemah dengan menyediakan bahan bacaan yang bersesuaian dengan tahap perkembangan murid yang lemah tadi. Selain daripada itu, kita juga boleh menyediakan ruang-ruang tertentu dengan bahan-bahan tertentu dengan kemampuan yang dimiliki oleh murid yang lemah tadi bagi menarik minat mereka untuk mengakses berbagai bahan di pusat sumber. Seperti yang kita sedia maklum, akses itu bukan dari bahan bacaan saja, tetapi bahan digital yang bersesuaian dengan perkembangan murid tersebut. Terima kasih Puan. Perlukah semua guru memainkan peranan untuk menghidupkan pusat sumber sekolah atau hanya guru perpustakaan sahaja? Pandangan Puan bagaimana? Pada pandangan saya, pusat sumber akan menjadi hidup sekiranya semua guru terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan mempromosikan pusat sumber sebagai pusat mengakses berbagai maklumat. Peranan ini bukan sahaja kita daripada guru pusat sumber saja, tetapi pada pendapat saya perlu daripada semua pihak, bukan sahaja semua guru, ibu bapa, murid-murid itu sendiri dan warga sekolah lah. Terima kasih Puan. Pada pendapat Puan, apakah pembaharuan yang perlu dilakukan untuk menjadikan pusat sumber lebih menarik? Okey, pada pendapat saya, alhamdulillah saya tengok pusat sumber skimu semakin hari semakin menarik. Jadi apa yang perlu dilakukan antaranya adalah menyediakan ruang yang lebih kondusif, ceria, mesra murid dan menarik. Okey, yang kedua mungkin kita boleh mempelbagaikan bahan bacaan yang terkini, bukan sahaja bahan bacaan tapi sumber akses daripada digital. Yang ketiga, boleh
boleh mengadakan berbagai aktiviti seperti membaca, kuis dan program galakan membaca. Dan seterusnya seperti yang kita sedia maklum, Pusat Sumber juga mengadakan pameran bertema. Yang ini juga dapat menarik minat murid. Selain daripada itu, kita juga ada sudut komik, sudut STEM dan sebagainya. Terima kasih Puan. Apakah harapan Puan terhadap peranan Pusat Sumber dalam pendidikan generasi akan datang? Okey, harapan saya semoga Pusat Sumber Skimo terus berkembang sebagai pusat pembudayaan ilmu dan literasi maklumat kepada generasi akan datang. Saya berharap Pusat Sumber ini dapat melahirkan murid yang cintakan ilmu, menjadikan membaca itu sebagai budaya sepanjang zaman, bagi melahirkan murid insya-Allah kreatif, kritis dan berdaya saing untuk pada masa akan datang. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi pandangan yang sangat menarik dan bermakna untuk penonton podcast kita pada hari ini. Semoga segala ilmu dan pandangan yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua, khususnya warga pendidik, dan para pelajar dapat memanfaatkan Pusat Sumber sebagai pusat ilmu dan inovasi. Teruskan bersama podcast Space Skimo di siri seterusnya. Speak, Share, Inspire. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Jumpa lagi. Indra Ramah Kota Utama, pusatnya